Assalamualaikum geng. Hari ni kita cari haruang geng. Sekali geng. Aku nak test soft rock baru nanti geng. Kita layan dah. Kita layan SP dulu. Sungai ni dulu geng banyak geng yang saiz besar-besar geng. Sekarang ni semua curug lah. Yang besar-besar semua tak ada lah. Kena geng. Curug geng. Satu curug. Kelitik geng, jarang geng mengecewakan geng. First cast geng, terus try geng. Mantap. Jom kita cari lagi. Woi, dia ambil. Dia lipat balik. Dia lepas balik geng. Oh, kena geng. Oh, wah. Jatuh geng. Jatuh. Dah lagi. Ada situ geng, curug. Nanti dia turun lah. Kena geng. Oh, Allah. Lucu. Lucu lagi. Ada menyambar di depan ni. Aku baru nak pindah ni. Tengok pada sambaran macam besar ni. Okey, satu dua. Allahu akbar geng. Tak lekak geng. Uish. Tak lekak geng. Tali aku pula pisang. Aku try ESP dodo pula geng. ESP dodo ni getah dia lembut geng. Lembut gila. Nak try tengok yang curut pun sangkut tak umpan ni. Jom. Uish. Balik geng. Kecil sangat tadi rasa. Kecil kan ni. Tengok geng, dia bala umpan geng.
Ikan kecil je. Kecil sangat. Okay, geng, itu saja video untuk kali ni, geng. Air dalam sikit, geng. Jadi top water tu susah sikit lah. Kalau kata main umpan dalam tu, kemungkinan nak strike tu tinggi lah. Okay lah, itu saja video untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum, geng. Bye.